Okay, saya nak ajar korang macam mana nak buat video affiliate. Dalam satu video, at least korang kena ada 4 benda. Okay, korang tengok saya nak ajar korang macam mana nak buat video affiliate. Okay, saya nak ajar korang macam mana nak buat video affiliate. Dalam satu video, at least korang kena ada 4 benda. Hook, intro, point, call to action. Berapa? Hook, intro, point, call to action. Hook, intro, point, call to action. Ada 4. Hook dia macam mana? Hook dia macam korang. Siapa yang ada masalah kalau nak pergi berjalan je korang pening, tak tahu nak letak makeup dekat mana. Macam tu. Contohnya korang tengok video saya buat. Hai guys, saya nak share dekat korang. Siapa dekat sini kalau korang nak pergi berjalan je mesti korang pening. Nak letak barang makeup dekat mana, barang mandi dekat mana. Kalau korang ada masalah tu, korang kena tengok video saya ni sampai habis. Tada! Saya baru beli bag makeup ni daripada TikTok Shop. Saya memang suka gila sebab dia punya kualiti adalah leather. So bila leather, saya boleh bawa masuk dalam bilik air. Jadi kalau terkena air sekalipun, dia takkan menggelupas barang dekat dalam ni, dia takkan basah. Dan dia ada banyak sangat kompartmen. Dekat dalam dia kompartmen dia dah memang luas. Space dia memang luas. Dekat sini korang boleh letak blusher ke apa ke, semua benda korang boleh letak. Lepas tu kat sini dia ada poket lagi. So dekat sini korang boleh letak skincare ke apa benda ke. So dekat satu bag ni saja korang dah boleh letak makeup dan skincare. So dekat situ korang dah jimat space kalau korang nak pergi travel. Sangat cute korang. Jadi kalau korang belum minat dengan bag makeup yang macam saya beli ni juga, saya letak dekat bag kuning. Jadi korang boleh beli dekat bag kuning saya, okey? Macam gitu. Nampak tak? Tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Dia cukup ada 4 tu. First, hook. Lepas tu intro produk. Lepas tu point produk. Lepas tu call to action. Call to action tu suruh dia orang tekan beg kuning ke apa benda ke. Macam gitu.